Okay, Assalamualaikum. Hari tu ada orang minta tolong aku untuk tanya, boleh tak buat quotation form di mana bila klien isi akan masuk ke database, dan dalam masa yang sama kita juga boleh download as PDF. Okay, apa-apa pun jom kita try dulu. Ini kena guna Gemini ya, sebab saya cuba guna saya cuba guna Canva, dia tak berapa boleh lah. Kita try guna. Okay, first kali kena tekan yang canvas ni, sebab dia boleh create docs and apps lah. Okay, lepas tu kita tekan buat satu form. Kita nak try untuk PDF dahulu. Okay, kita run dulu, tengok macam apa yang dia coding kan. Jadi ini kita punya ni lah, info butiran. Jadi kita nak masuk yang ni kita punya info. Ini klien kan, contoh klien, nama syarikat, alamat penuh, telefon klien, email. Okay, ni lah apa-apa penerangan item, harga unit sebagainya. Kalau ada cukai, contoh sekarang ni SSD 8%, dia akan kira lah. Okay, contoh kita bagi 50 bag. Okay, lepas tu kita akan generate turun. Okay, nampak dia akan muncul lah kita punya quotation. Okay, cantik kan. Okay, ni satu. Okay, sekarang ni kita nak pastikan jana dan mat turun, PDF tersebut. Sekarang ni kita nak untuk PDF selesai, kita nak masukkan ke database. Okay, ini kita letak dulu dia punya tajuk, quotation. Okay, lepas tu apa kita nak buat, kita akan prompt lagi belah kiri ni as Gemini lagi sekali, masuk integrate data yang diisi client ke dalam Google Sheet menggunakan AppScript. Bagi step by step apa yang perlu dibuat. Okay, kenapa kita minta step by step? Sebab kita nak pastikan dia ajar kita satu persatu, nak copy paste dan sebagainya. Jadi ini akan memudahkan lah, sebab dia ni AI, dia dah belajar dah macam mana. Jadi dia akan bagi tahu kita step by step macam mana kita nak berjayakan coding tu untuk masuk ke AppScript. Okay, sekarang ni kita dah sediakan satu Google Sheet lah. Sekarang ni kita nak tunggu dulu. Okay, sekarang ni dia dah selesai. Sekarang ni apa kita tengok? Okay, nampak dia bagi dah satu JavaScript. Jadi JavaScript ni kena copy dulu. Copy lembaran anda. Okay, tengok lah. Okay, dia kata apa? Nampak dia bagi langkah pertama, pergi Google Drive, buka sheet. Kita dah ada, namakan hamparan dan contoh. Okay, dah hamparan pastikan ada satu lembaran sheet bernama quotation data. Okay, jadi dia suruh ni sini, quotation data. Kena sama-sama, kena buat betul-betul, nampak? Kalau D note besar, huruf besar. Okay, langkah 2, buka Google AppScript. Okay, jadi pergi sini, extension AppScript, bahagian sini. Okay, ini sangat kritikal. Jadi hampa kena copy yang atas ni, ni copy code. Pergi sini. Okay, paste dia dulu. Okay, sini kita buka quotation data. Okay, tengok ganti dengan nama lamaran anda. Okay, ni betul tadi. Okay, active spreadsheet. Okay, lepas tu ni. Okay, buka Google Script aplikasi. Ini akan buka editor. Okay, salin tanpa kod. Selesai. Padam semua kod, tampai. Simpan projek anda, klik diskette. Okay, sekarang ni dia suruh simpan saja. Okay, lepas tu kita tekan deploy. Tekan new deployment. Okay, tekan sini. Tekan web app. Kita masuk web app. Quotation data. Ini execute as me. Lepas tu ni kita tukar pada anyone. Lepas tu kita tekan deploy. Okay, bahagian ni sangat kritikal. Mungkin tak nampak sebab saya screen record. Jadi saya akan cakap authorize access. Lepas tu tekan email kita. Mungkin waktu ni dah tak nampak dah. Okay, tekan advance, ada belah kecil kiri. Tekan go to quotation data and save. Okay, lepas tu allow saja, supaya kita email kita ni boleh digunakan untuk deploy apps ni lah. Okay, sekarang ni ada muncul ini. Kita nak apa? Kita nak ni, copy URL yang ni, web app. Pergi kepada Google Gemini tadi, minta dia, ini adalah URL AppScript
script Google Sheet saja. Okay, paste balik yang kita buat tadi supaya dia masuk balik dalam app script tu. Nanti kita nak kena paste balik. Okay, terima kasih US. Saya nak masukin ni kod. Sebenarnya tak perlu dibuat pun tak apa. Kita pergi kat sini, kita gantikan URL tu dekat script lah, tapi tak ada masalah. Kita bagi dia buat lah. Okay, bila dah macam tu, masa selesai lah kan. Okay, dia kata anda kini boleh mencuba borang. Okay, kita kena cubalah sama ada berjaya ke tak. Okay, masuk tadi nama klien, syarikat, nama penuh, telefon, email, penerangan, beg 12, 50. Kita ada diskaun ke? Tak ada diskaun. Tapi kita ada cukai, kita buat 8. Okay, channel dah banyak turun. Tekan. Okay, dia hantar data dulu ke sini. Nampak? Dia muncul lah. Kan? Dalam masa yang sama, dia ada PDF. Sebuah harga. Okay, jom kita try sekali ya. Ini dah yang tadi kan? Yang first kan? Okay, kita masuk yang betul-betul. Elok dia. Syarikat anda contohlah. Kita syarikat Siakap. Ini kita Siakap. Okay, apa semua benda. Okay, sekarang ni klien lah. Kita tak nama saya dulu. Risian nama syarikat Keli. Alamat nombor 1 Jalan Keli Siakap. Telefon klien. Okay, email pula. Okay, butiran kita nak beg. Lepas tu kita nak tambah item. Satu lagi kita nak topi Malaysia. Nak 100. Harga dia RM1.94. Okay, jadi dia dah jumlah kita dah. Okay, ni kalau syarat-syarat kita perlu kena COD ke something lah, kita boleh letak. Lepas tu kita tekan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan data masuk, dan dia masuk PDF. Dia masuk PDF lah. Okay, pergi sini. Okay, nampak? Okay, semoga membantu dan selamat mencuba dengan Gemini.